yang ada tangan dan mata. Wow, cantiknya. Mesti nak ingat butterfly tu daun yang kena koyak sikit. Tak boleh macam ni. Ada cakap dosis. Jangan Nanti dia fly. nanti butterfly tu makan. Taklah. Nak betul. Tu hari Selasa 2 Disember 12.31. Kita keluar lambat hari ni. Ilhan baru je masuk sekolah like 5 minutes ago, 12.26 tadi. So saya terus park lah dekat tepi padang ni. Dan ni kita ambil Salsabila terus. Saya bangun tadi pukul 9. Amirul pun memang tak kejut saya, tak salam. Biar je lah aku tidur kan. Tak payah kacau. So ok lah, saya pun take my sweet time lah. Bersiap masak kat dapur. Pukul 9 lebih baru masuk dapur. Kali ni saya mandi siap-siap. Saya mandi dulu baru pergi dapur. Saya buat sup ayam untuk diorang. Hari ni ialah sebab kita dah lambat, jadi saya macam malas nak goreng-goreng. Ada juga terfikir nak buat Korean chicken ke, apa butter chicken ke untuk Salsabila. Tapi benda tu nak goreng dulu, nak gaul-gaul kan. So ni nak cepat, saya buat sup je, chicken soup yang kita dah ada dia punya paste dia kan. Lepas tu ok, tu chicken soup. Lepas tu saya tadi habiskan, ada macam banyak juga, taklah banyak dia, macam almost 2 portion mihun soup. So saya habiskan tadi kuah sup tu. Saya makanlah sebanyak yang boleh dan kemudian saya pun buang lah, habislah dia punya. Habis dah lah, dah tak ada orang nak makan dah. So kita clearkan je kan. So itulah hari ni kita nak start diet lah kan sepatutnya kan. Tapi itulah saya dah habiskan tadi 2 portion mihun soup. Tapi sebenarnya dia adalah kenyang yang membazir kalori. Macam mana orang cakap? Saya pun tak erti. Maksudnya yang kita makan kalori banyak dah dekat mihun tu kan. Mihun tu karbohidrat dia tinggi kan. Tapi tak ada protein sangat. Second round tadi saya makan ke ataupun final round saya makan, barulah saya ambil ayam daripada sup ayam yang tengah nak masak tu. Saya ambil satu ketul ayam, barulah saya makan, dijadikan saya punya protein. Okay, so okey lah, sekarang nak kena jaga makan lah. Nak jaga makan kan. Dia kalau itulah, saya sebenarnya setuju je. Saya faham je bila orang cakap memang kita kena makan selalu, tapi dalam portion yang kecil dan makan benda yang betul. Saya setuju. Kakak saya saat itu dia pun dah macam-macam coach, dah macam-macam baca kan. Jadi dia pun berdayah lah pada kita orang info-info tentang diet ni, yang diet yang boleh sustain. So kena eat clean, kena makan, eat the right thing, eat a lot. Bukannya tak makan, bukannya berlapar. Bila kita berlapar, kita tak makan, kita puasa kan, dia jadi ekstrim lah. Jadi ekstrim tu kita mungkin boleh bagi result yang cepat, result yang kita nak. Tetapi bila once kita dah habis motivasi kita untuk nak puasa, untuk nak berlapar tu kan, so once kita start makan, kita akan makan kan. Jadi susah nak sustain. Saya setuju kita eat clean dan makan ni lah, makan vegetarian, snacking buah, makan telur. Betul, itu yang memang akan, when kita eat right, kita apa orang cakap, kita tahu kita akan dapat result yang cemerlang lah. Macam tu. Cuma itulah dia, bila kita nak kena snacking semua ni kan, kita kena ada banyak benda. Kena ada banyak timun, kena ada banyak telur, kena ada banyak tomato, kena ada banyak buah, kena ada banyak macam-macam lah. Okay, tapi sebenarnya tidak, tak semestinya kita boleh je makan benda yang sama berulang-ulang kali. Contoh kalau kita memang suka makan telur je lah. Tak payah nak makan quinoa pula. Contoh kan. So macam saya, lepas ni saya nak pergi beli sweet potato. Saya akan jadikan dia makanan ruji saya selama 3 minggu ni. Beli banyak-banyak, kita steam terus banyak-banyak, kukus dia, simpan dalam peti ais. Bila kita nak, kita panaskan. Macam itulah plan saya. Kurangkan nasi lah. Kurangkan nasi, ambil banyak ni je. Orang cakap ambil segenggam je. So kali kita ukur segenggam. So tolonglah saya nak kena habiskan pula, kena capai kita punya sour ke. Okay.
saur. Okey. Makan saur lah. Yang saur bagi Mami. Okey. Bantulah saya ya. Tolonglah bagi saya kata-kata semangat. Nak kena timbang nanti pada 20 hari bulan 12, which is 18 hari lagi daripada hari ini. Nak ke? Saya punya phone holder ni dulu lah. Tak tahu dah kenapa dia macam bodoh sangat kan. Geram lah phone holder ni. Macam Amirul kata letak je lah, lekat je lah. Yelah saya buat lah, saya letak. Dah nak hentak dah aku cermin ni tadi. Geram aku. Dia tak lekat juga, dia jatuh. Bila kita letak phone dia jatuh. Bodoh lah, so annoying. Geram aku. Saya melepaskan kemarahan pula di apa nama, di video-video saya. Tak apalah yang saya sekala. Alamak, saya sekala. 7 minit lagi untuk cakap. Sebab nanti dah tak siapa nak pegang phone ni. Kalau saya dah nak pegangkan, tolonglah pegangkan sekarang. Okay, so nak cerita apa so semalam kita makan lah kan Wagyu patty tu kan. Apa saya boleh cakap, sedap lah weh, sedap lah. Maksudnya kita jangan, dia bukan, okay, maksudnya dia adalah patty yang saya tak perap dengan apa-apa. Maksudnya macam ni, kakak ipar saya, Kak Huda, dia kata bila dia makan kan, Uzai lah husband abang saya buat, dia kata macam tak sampai je, tekak je. Tapi itulah masing-masing punya tekak kan. Macam saya rasa, saya kata tak apalah, mungkin maksudnya kita kena appreciate dia punya flavour tu macam itulah. Rasa daging yang clean, yang macam ada rasa, apa orang cakap, tersendiri lah. Okay, macam saya kira masak dia atas dapur tu, just memang saya tak garam je. Kak Huda kata kalau mungkin kita nak macam rasa kot lah macam style Melayu ke contohnya kan, so kita gaulkan dulu. Okay. Saya nak yang sour tak? Kita bolehlah gaul dulu patties tu. Maksudnya kita buka balik all the bungkusan patty yang dah elok dikepalkan tu. Kita masukkanlah apa segala-gala rempah yang kita nak. Ni tutup. Mari buka. Kita letaklah apa rempah yang kita nak, apa nama, apa cayenne ke pepper lah, whatever lah. Kau nak masukkan dalam tu supaya nak menjadikan dia lebih flavorful. Tapi macam pada saya rasa dah okey dah macam itu, dah sedap dah. Cuma mungkin itulah, again, benda ni dekat masing-masing. So macam saya dah makan semalam, saya guna buat apa nama, Big Mac style punya mayo tu kan, Big Mac McDonald's punya mayo, iaitu di mana kita blendkan mayo dengan jeruk timun, garam, gula, serbuk Dijon, serbuk mustard dengan serbuk garlic. So jadilah dia tu style Big Mac punya mayo. Tapi macam saya tak ada garlic powder, saya guna garlic sebenar, dan saya tak ada mustard punya powder. Buka lah, boleh? Bukan baby. Ni ke? Bukan baby. Tak faham. Stres lah. Tak ada serbuk mustard. Kita guna je Dijon mustard tu lah, yang kita tak tahu apa, paste ke, mustard yang macam mayo lah dia punya tekstur tu kan. Macam mayo dia punya tekstur tu, dan kita blend saja. Saya guna resepi Thermomix lah. Memang dia sedap lah. Apa? So betul tak cheese. Okey lah, ngam. Satu, saya punya roti saya memang akan sapu margarin lah untuk bagi dia jadi masin sikit. So masin tu terkena dengan rasa daging, terkena dengan rasa masam manis daripada mayo tu, sedap dah, alhamdulillah. Okay, so saya makan satu patty je lah semalam. Maksudnya saya, Mirul, Sabila satu patty each. Seronok lah dapat makan Wagyu patty kan. Satu RM10.90, buy one free one. Kalau tidak, harga dia memang RM10.09 lah. Normal price dia RM10.90. Tapi sebab dia buat apa benda semalam tu,
macam mungkin clearance stock ke whatever lah kan. So dia buat buy one free one tu sangat-sangat orang cakap good purchase lah. Amirullah kata kita orang pernah je makan apa ni, wagyu dekat Japanese buffet tahun 2017 ke 18. Masa tu birthday Amirul, saya belanja je. Kita waktu tu dekat AIA kan, kerja AIA, saya ada duit sikit lah waktu tu. Buffet tu, so adalah ada chef, adalah kan, staff dia potong wagyu tu, diorang grill kan, betul kita ambil lah macam tu. Tapi saya jujurnya saya tak ingat masa dia macam mana, ataupun masa tu saya ingat kita macam celup dia dengan apa nama kicap ke apa benda, soy diorang punya kan. Saya ingat dia sangat masin, so saya tak enjoy. Macam orang masinnya. Itulah, saya seorang yang suka masin. Bila saya cakap masin gila, saya tak tahulah macam mana orang lain handle, sebab saya punya masin dah tinggi dah. Okay, sikit lagi 2 minit kan kita keluar. Okay, Masya Allah, Alhamdulillah, saya macam melayang-layang sikit lah saya punya kepala ni tau. Satu mungkin sebab saya tengah buat tutup, jadi kita kan macam darah kita orang ni adik-adik memang ada low blood pressure, darah rendah kan. So bila datang bulan ni, dia macam darah kita keluar pula kan. So macam masa tingtong lah. Itulah kan, bila kita nak everything nak balance kan, kita nak kurus, kita nak sihat, kita nak cukup tidur, semuanya ada effort je. Nak tidur one time kena buat effort. Kena dah macam okey pukul berapa dah kena, okey dah tak makan dah sebelum pukul berapa dah. Orang cakap tutup lampu awal, anak-anak dah settle, semua dah makan. Faham tak? Betapa kita nak satu kehidupan yang betul-betul macam konon-konon perfect lah kan. Konon-konon perfect lah, sihat, kurus. Bukanlah kurus tu confirm sihat. Okay, maksudnya dia memang sihat. Maksudnya kalau orang tu kurus, katakan orang tu mungkin dia punya BMI tinggi, tapi sebenarnya dia punya, kalau kita buat check up dia cantik, maksudnya sihat lah tu. Okay, tak semestinya kurus sihat, tak semestinya. So nak katakan macam kita punya dalaman ni sihat, semua elok, gula dalam darah okey, kolesterol terjaga, garam okey, semuanya okey. Ya Allah, betapa penatnya effort semua tu. Nak kena badan sihat, nak kena stamina, nak kena bersenam, makan sihat, tidur awal, emosi okey, tak stres. Masya Allah. Satu komitmen yang tinggi lah untuk kita nak ada kehidupan yang macam itu sebenarnya. Jadi kebanyakan orang-orang kaya ni, yelah maksudnya yang kita nampak macam perfect tu, sebabnya diorang ni nombor satu, diorang dah tak fikir duit. So bila tak fikir duit, maksudnya duit memang ada, masak dah settle kan, apa nama, nak bersenam dah ada coach, lepas tu anak-anak dah orang jaga, kan. So Masya Allah, adalah satu effort lah untuk kita hidup sihat, afiat, ceria semua. Bukannya bila kita tak hidup tu paling sihat je kita tak ceria, bukan. Maksudnya macam saya, contohnya saya cakap kan, Alhamdulillah dengan kita bersyukur ni, kita rasa cukup je kan. Cukup lah, Alhamdulillah. Tak rasa pun kita tak cukup duit. Kita sebenarnya bila kita bersyukur, kita banyak benda selesai, banyak masalah selesai bila kita bersyukur kan. Kita tak banding-bandingkan tu, kita dah okey dah, mentally kita dah okey. Itu mental je, tapi itulah kita punya dalaman ni ada realiti dia yang kita kena hadap. Aku punya contoh, kolesterol tinggi, so kita kena kurangkan, kena tengok macam mana nak buat, macam tu lah, faham tak? Okay, so itulah saya nak beli sweet potato. Lepas tu saya itulah nak masak banyak-banyak, nak benda-benda nak snacking, tak tahulah. Saya rasa saya akan makan salad, daun salad, timun, tomato, telur rebus. Itulah saya ni. Telur rebus saya kurang suka. Saya telur goreng best kan, telur mata. Tapi telur mata tu dia dah macam kita guna banyak minyak kan. So yang paling sihat adalah telur rebus. So kenalah belajar mencintai telur rebus. Kira saya dah boleh gerak dah ni. Okay korang, itulah talk hari ni tentang waktu semalam. Alhamdulillah, kita ada 4 patties lagi. Nantilah kita makan bila saya dah habis, bila dah saya dah turun 5-6 kilo baru saya makan balik ya. Janji insyaAllah. Kemudian okay, itulah sebenarnya saya nak cerita tentang cara nak masak patties tu. Tak apa, kita pergi sana dulu. Okay, bye.
Dia tengah jam sikit kat depan ni. Saya biarkan jam tu dulu. Biar dulu diorang dah lega-lega sikit baru saya keluar daripada pagar sekolah. Nak cakap sikit sebelum pasal Wak Yu tu, hari Ahad kan, so diorang ni dah balik dalam pukul 2 lebih ke pukul 3 diorang dah balik lah. Kakak saya, Jia dengan oh my god, Fari. So sticky lah. Aku tengah diet ni. Macam mana? Dia dah stop tu. Mak tak ada tisu. Yaki lah, tak ada kain lah sayang. Aduh, la ilaha illallah. Oh, okey, kejap ya. Lepas diorang balik tu, Mirul pun tiba-tiba produktif. Nak apa? Nak gula? Nak candy ke? Sekejap Gula. Nak ke tak nak? Gula. Ya Allah, tak nak. Nak? Mama dan gula. Nanti lah kejap sayang. Gula. Kau nak apa? Gula. Okay, sekejap saya waktu tu dah tidur dah kat atas. Saya memang diorang balik tu saya tak hantar. Saya tengah dengan Fahri. Fahri pun just pengsan. Saya pun macam lelak tak ingat lah. So Amirul punyalah produktif hari tu. Dia terus pergi cuci kereta. Dia repair apa kipas-kipas kat rumah. Dia beli benda-benda untuk nak betulkan kita punya sinki. So kereta dia tengah bersih lah ni. Ya. Nampak tak? Okay lah, bersih lah kan. Okay, so tu satu lah. Okay, tu je nak cakap. Amirul produktif hari Ahad tu. Banyak benda dia, benda-benda yang dia boleh buat dah lama tapi dia tak buat-buat. Hari Ahad dia buat. Macam tu. Okay, so nak cerita pasal macam mana nak masak Wak Yu tu kan. Saya tanya abang saya lah, Uzair lah, yang memasakkan Wak Yu tu untuk Kak Buda lah, untuk family dia. The night with hari Ahad tu lah diorang makan kan. So saya tanya lah Zain, bagi advice sikit lah macam mana nak masak benda ni kan. Okay, so mula-mula memang kita kena buat atas dapur lah. Atas dapur tu, lepas tu kalau season lah letak garam lah. Patutnya garam dengan black pepper, tapi saya tak ada black pepper. Kat rumah mak tu tak ada, saya pakai garam je. Okay, dah berjalan ni. Okay, lepas tu tak apalah. Lepas tu saya sekejap, tutup ke? Okay, so atas dapur tu just bila dia nampak dia dah brown dua-dua belah tu, okey dah lah. Dia kena guna kuali yang betul jugalah. Sekejap. Okay, so saya masak tu atas apa? Kita panggil cast iron lah. Cast iron ke apa, skillet ke apa, tak tahu betul. Saya tengok balik. Saya beli benda tu untuk nak buat tosir tau hari tu. Dalam buat tosir ni sekali je. Lepas tu tak apalah, kita gunalah benda tu untuk masak benda-benda lain. So benda tu pun dia berat tau. Dia macam, saya rasa dia somehow dia macam memainkan peranan yang penting untuk bagi Wak Yu tu masak dengan baik. Tapi kan memang saya baca dekat saya tanya dekat ChatGPT, dia kata tak boleh masak banyak-banyak patties tu dalam satu masa. First round saya masak 2, okey. Second round saya masak 6 terus. Dia punya juice tu keluar tau. So dia punya juice tu keluar, penuh kita punya benda Allah kita masak tu. So apa saya buat adalah saya keluarkan dia punya minyak-minyak tu, juice daripada patty tu saya keluarkan. Sebab kalau tidak nanti macam takut dia berderai lah pula, dia jadi basah kan. So saya keluarkan air tu, juice tu. Okay, so dah siap depan belakang. Okay, maksud dia masak, okay, masak, letak garam, lepas tu pusingkan, letak garam. Macam tu. Dah brown, nak cut. Lepas tu abang saya kata kau kena masak dalam oven lah kan, 10 minit 180 darjah Celsius. Okay Fahri, saya dah preheat oven siap-siap lah. Lepas tu saya kata dah habis dalam oven, keluarkan terus letak cheese. Tapi saya punya case malam tak tahu kenapa cheese tu macam tak cair pun, walaupun macam patty tu tak cukup panas dalam oven. Tak tahulah. So what I did was saya letak cheese, saya masukkan balik dalam oven selama 5 minit. So cantik dia melekat dekat patty tu, baru saya keluarkan. So itulah cara-cara dia lah yang saya belajar semalam. Dan Alhamdulillah memang elok. Macam tak ada pula dia jadi keras ke, terlebih masak ke. Tidak, okey, cantik. Macam tu. Dia dekat atas dapur tu pun tak perlu lama sebenarnya. Sebab daging tu lembut. Dan macam dia lembut, dan dia macam ada banyak rongga tau. So macam somehow dia tak lama nak masak tu. Okay. So
best lah. Saya katakan ada lagi, saya akan pergi beli lagi dah nanti. Tak jadi cerita sebab dekat je lah dengan rumah. Village grocer tu dekat je. Boleh lah. Tapi semalam ni sebab ni tak bawa anak-anak weh. Saya pun ambil masa gila lah. Tanya abang, tanya kakak. Lepas tu dengan internet tak okey kat dalam tu, saya pergi keluar sikit nak dapatkan internet. Lepas tu security bagi saya wifi kat situ. Okay. So lama saya kat situ sebab tak ada gangguan anak-anak. So best lah. Okay, kejap saya nak layan si Fahri jap. Belum. Okay, saya habis dah kot cerita-cerita saya ni. Cerita-cerita yang saya nak cerita lah. Okay, saya nak beli, tak tahu nak beli sekarang ke. Saya rasa nak balik rumah, pening lah nak balik. I mean nak beli sweet potato tu lah. Nak beli sekarang ke nak beli nanti petang sikit masa ambil Ilhan kan. Baliklah sebab ini pun dah jam ni, dah lambat dah ni. Kita balik rumah. Okay korang semua, bye bye. Thank you for today.